Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, kita telah menemui buah yang masak. Ni buah first kita. Bunyi macam kosong. Ada bau wangi. Lepas tu, yang paling penting, jeng. Nampak tak? Dia sudah crack. Dan tikuih tak gerik. Tangkai dah terkeluar dah. Luruh lah. Kalau pokok ni kan luruh lah. Lekang dah. Lembut dah. Wah. Wanginya. Lama tak buat timun susu. Dah crack sampai bawah. Keliling crack. Sini crack. Kalau boleh bau ni. Wangi. Okay. Kita pergi timbang. Lepas tu kita belah tengok. Dah. Ni nak angkat macam mana? Kilo dah. Berapa kilo? 3 kilo kak. 3 kilo juga. Buah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Lemak lembutnya. Isi hijau. Tapi wangi. Okay, mari kita rasa tengok. Kita rasa biji dah dulu. Okay, biji dah masam. Kita isi pula. Isi dah lembut. Rasa lebih ranum ni. Tak ada rasa sangat. Cuma wangi ya. Okay, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.